air dengan kaedah yang kita tak ada suka teh lah dalam pengalaman. Semua bekerja ni guna pengalaman. Kalau kita tak suka macam orang masuk tu dua sudut tak nak fikir lah tu. Jadi guna pengalaman, tengok keadaan air tu kat mana ada boleh masuk ke air. Lepas tu sekarang kat ni guna gagang tu sebabnya dia bergantung ke selagi setinggi mana masih tanah tu, selagi tu dah comel batunya. Jadi kita sebagai alternatif kita gunakan garam untuk mengekalkan ketahanan tanah liat supaya atap tu tak retak, tak crack, ikut atap kita nak guna. Bagi lagi banyak lagi okey ketahanan dia. Cuma tanah liat ni kat dulu sebelum kajian awak gig, air masih bila banjir dia akan mengenangi kat kawasan tanah sawah padi tu. Jadi garam tu dia akan ada menyerap di tanah tu. Laksananya kalau kaedahnya kalau pelajar sains pH alkali tu, selagi tinggi pH kali tu comel lah tanah tu sebab dia bergantung pada garam. Tapi law ni sekarang ni berbeza lah dengan tanah dulu memang ada garam, sekarang kena budi. Jadi peratusan yang pecah tu memang ada. Dulu payuh nak pecah batu ni kukuh. Kalau kaedah nak jamin dulu tanah liat lah berfungsi yang lebih. Sebab apabila dia kurang garam, dia banyaklah pecah. Sebab kandungan garam dalam tanah tu untuk melembutkan tanah tu dengan mudah. Masuk tanah, kita kena panggil jirus atau cucur dulu air dekat tanah ni sebelum kita ambil nak masuk dalam mesin. Sebab mesin ni dia tak boleh menerima tanah yang keras, dia kena lembut. Lepas kita ambil daripada sana, kita masuk dalam mesin ni. Sebelum kita masuk mesin ni, kita kena buang daripada benda-benda asing dulu. Dia akan menjejaskan mesin ni lah kalau masuk benda asing. Jadi mesin akan mudah rosak. Lepas tu lepas kita masuk tanah tu, kita masuk dalam ni, dia proses dia 2-3 kali sebelum dia jadi lumat macam tu. Jadi berulang kali dah guna, dia dalam ni tanah saja. Tanah tu jangan lembek, jangan kerah. Gitulah. Dia kena sedang-sedang. Kalau kita lembek, terjejah kat atas. Terjejah lembek dia orang nak buat dia payah. Kadang-kadang dekat kaki. Gitulah. Muli tu untuk nak keping batu boleh keluar keping, tapi disebabkan tak berjaya untuk buat keping, kami gunakan setakat untuk menguli. Jadi dia buat masa. Kalau menguli cara manual, hari ni kita mula-mula buat kerja dia, besok barulah boleh buat batu. Kalau bekerja tu rajin, malam dia main teruskan. Tapi kalau letih gabung, esok baru teruskan. Jadi hari ni buat, esok baru boleh untuk buat batu. Acuan kita ambil tanah sana yang lepas mesin tu. Lepas tu kita pun buat atap. Sebelum kita tu letakkan abu dulu bagi tak melekat atap dalam tu. Lepas tu pijak dia kena berselang-seling lah. Teknik dia macam tu dari dulu lagi. Lepas tu kita kerak dan buang. Kerja dia kena semula jadinya kena betul-betul sehat lah. Kalau tak sehat tak nak kerja. Lepas tu orang yang payah tu nak buat tu sebab siap langkah tu kena balancekan tubuh kita, duduk berdiri dengan betul, kena kaki pun kena gagah, lepas tu duduk bangun tu kena pinggang pun kena gagah. Kalau lah biasa tak ada apa, payahlah sikit. Dia satu kekuda ni dapat 35 keping, kadang-kadang dalam 200-300 keping macam tu lah. Kalau macam lagi lama, lagi banyak kepingan atap. Dia ada jugalah kata macam ada retak sikit
sikit kita kena tampal-tampal. Sebelum kita nak buat kerja atap ni, kita kena tengok dulu saran dia macam mana, boleh guna ke tak, abu ni basah ke tak, dia kena kering abu. Ada jugalah masalah atap ni, abu daripada sekan padi. Sekan padi kita bakar jadi abu. Abu ni tak boleh basah ke, kena kering. Sekarang ni memang harga abu ni mahal lah. Dulu masa saya kecil dulu, tuk nenek dulu beli kat 50 setang. Sekarang ni dah cecah 500. Kalau kita tanya kenapa mahal, diesel lagi, cas tu lagi, tas tu lagi, macam tu lah. Memang perbezaan banyak lah dengan Thailand. Thailand ni semua kalau dia teknologi yang bagus. Jadi hok ada dari Thailand ni guna mesin. Kalau siapa-siapa tengok wakar-wakar batu-batu dari Thailand lah, dia guna mesin. Nak berbezaan dengan kita dengan dia mesin, dia tebal, dia boleh jaga, dia bakar perbakar dia cara modern tak sama dengan kita. Tapi alhamdulillah lah kita ni. Jadi demo nak pergi ke Thailand tu, satu sekeping batu dia akan jual dengan siapa sini RM3 sekeping lebih. Selepas buat atap tu, kita ambil kepingnya yang cukup 32 keping, kita untuk proses jemur dengan pengeringan. Ambil Kak Long baru generasi yang ke-6 kan, kena banyak belajar juga. Tapi kalau untuk proses pengeringan kan, dia ambil masa. Kalau kita jemur dalam apa tu, bengkel ni kena ambil masa 1 hari lah. Kalau betul-betul ada angin, memang 1 hari boleh angkat. Kalau kita jemur kat luar, kalau panas sejam boleh angkat tu. Jadi kalau jemur dalam ni ambil masa lama jugalah nak bagi kering. Selepas kita susun, kita kena buat proses seterusnya, panggil paut kepala ataupun membentuk kepala. Sebab kita untuk penyakup nanti masa sakut atap kena buat. Kalau kita lambat, dia jadi patuh kepala dia. Kita payah nak buat, sebab kita belajar dari nenek moyang kita dulu macam ni, ikut ketebalan dia tu.